Assalamualaikum. Ya. Selama ni susah kan nak cari power bank yang betul-betul dia punya mAh tu. Ni dari Penang. Dia punya tu 50,000 mAh. Real punya, tak tipu. Sementara nak buka ni, saya beritahu dah banyak. Dah saya cuba kapasitinya betul ke tak betul. Tapi yang paling dipercayai adalah Penang. So sekarang ni kita buka walaupun terbalik. Kejap ya, saya betulkan. So dalam ni kita ada satu buku, iaitu Penang 50,000. Tepi ada lanyard, tengah kosong, tepi dia ada power on. Atas dia ada paparan biasa seperti untuk kita tengok kita punya persen, 2 USB biasa dan 2 Type-C. Depan dia pula ada lampu. Ketik 2 kali, tengok percentage. Ketik 2 kali lagi, padam. Dan nak pasang lampu depan, tekan lama-lama. Saya dah test tadi, tak payah tekan 2 kali tu pun tak apa. Cuma tekan lama-lama dah slow. Lampu dia kalau gelap boleh lah, daripada tak ada apa kan. So tak ada makan bateri banyak sangat sebab LED macam ni. So atas ni boleh padam. Dan ada USB-C ni yang diberikan. Nanti saya terangkan sikit lagi tentang USB-C. Ini manual dia. Itu je. Dalam tak ada apa-apa. Okey, kita terangkan. Okey. Kita digalakkan menggunakan USB-C yang diberi daripada kilang. Kerana kalau kita gunakan daripada yang kita cas handphone tu, bateri akan cepat bengkak. Banyak dah power bank, tak kira lah Penang ke, Tanjung Malim ke, Perak ke, guna mesti bengkak. Lepas tu kepala cas pun jangan gunakan yang fast charging. Guna boleh, tapi jangan menggunakan kabel yang selain daripada kilang. Bila dah sampai sini, mesti nak tahu kat mana port boleh charge, mana tak kan. Tapi pada mula tu, kita tengok output satu. Yang USB warna hitam tu, USB-A warna hitam. Fungsi dia output sahaja. Kuasa dia 5 volt, 2.1 standard output. Tiada fast charging. Out 2, USB-A hijau tu, output. Kuasa dia 5 volt, 3 amp. 9 volt, 2 amp. 12 volt, 1.5 amp. QC 3.0, boleh cas hingga 18 watt. Dan Type-C 1, USB-C kanan, input dan output. Output 5 amp dan boleh sampai 20 watt. Lepas tu input pula boleh sampai fast charging yang 18 watt yang masuk. Lepas tu lagi satu Type-C yang belah kiri, Type-C 2, output sahaja, tak boleh cas di situ. So di sini kalau nak cas gunakan Type-C 1, jangan menggunakan Type-C 2. Dan pastikan kepala plug itu 18 watt, jangan lebih. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih sebab dengar saya bebel dan review. Bye.